Kalau korang ada plan nak buat family day dekat Melaka dan tengah cari homestay yang sesuai, tengok video ni. Baru-baru ni kita orang jumpa satu villa yang sangat-sangat besar, yang best kawasan dia tenang, dalam garden area dan dalam resort golf. Boleh tengok pemandangan golf dekat tepi ni. Villa dia pula memang besar, 7 bilik boleh muatkan sampai 20 orang. So kalau buat family day dekat sini memang boleh feeling-feeling orang kaya. Nama villa ni The Luxurious 245. Sebenarnya The Luxurious ni banyak lagi unit yang lain, tapi yang ni lot 245 ni antara yang terbesar. Villa ni setingkat je tau, tapi sangat-sangat besar, 7 bilik, dan semua bilik tu besar-besar. Ada ruang lagi dekat tepi katil tu, dan ada juga bilik yang ada 2 katil. Dia tak main lah macam villa yang lain tu, kadang-kadang ada sebut sampai 5 bilik, 6 bilik, tapi bilik tu semuanya sempit. Kadang-kadang nak letak barang pun dah tak muat dah. Tapi yang villa ni memang bilik dia besar. Setiap bilik pula dah ada tandas dengan shower sendiri. Sebabkan banyak sampai 7 bilik, kita orang pun dah tak ingat mana satu bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Korang tengok je lah footage ni. Yang kita orang tahu semua bilik selesa, ada aircon, ada tandas, dan ada bilik yang kedua ni, ini kita orang ingat sebab view dia view kolam renang. Sangat cantik. Dia punya kolam renang ni pula dekat tengah-tengah villa. So kalau nak mandi tu memang secure, semua orang boleh tengok anak-anak mandi kan, boleh perhati daripada ruang makan, daripada bilik, daripada ruang tamu macam ni. In fact, swimming pool ni daripada mula-mula masuk pintu ruang tamu tu dah boleh nampak dah swimming pool macam ni. Cantik swimming pool ni, hujung-hujung tu ada design macam infinity. Lepas tu atas pudi pula ada kawasan untuk lepak, nak buat barbecue pun boleh kat sini. Even nak naik hirup udara segar kat atas ni pun boleh juga. Overall design dalam villa ni dia pakai minimalist dengan industrial design. Kalau dalam phone mungkin tak nampak sangat, tapi kalau real depan mata cantik je design industrial ni. Tambah pula bila malam, ya Allah, lampu dia lawa. Villa ni pula besar-besar kan, mestilah kelengkapan pun memang lengkap. Dapur dia pun dah besar macam ni. Lepas tu adalah dining area pun besar. Ni menghadap swimming pool, sambil makan tu boleh tengok anak-anak mandi. Nak makan sambil tengok TV pun boleh, sebab TV dia besar betul. Mula-mula masuk villa ni, depan ni dah ada ruang tamu dah. Ruang tamu yang depan ni memang nampak macam simple, macam kosong je, sebab sebenarnya ruang dia sangat besar tau. Sampai sofa yang besar ni pun nampak kecil bila ada dekat sini. Yang ni duduk sambil tengok swimming pool memang best. Lepas tu jalan sikit, ini adalah kawasan dapur dia. Jalan sikit lagi ada tangga turun ke bawah. Walaupun villa ni setingkat je, tetap ada tangga sebab dia dekat lereng bukit. Sebenarnya area tangga ni kita orang paling suka tau, sebab bumbung dia pakai bumbung kaca. So waktu siang tu dapat natural lighting dekat sini, sangat cantik. Dengan ada lampu kat tepi-tepi tu, memang boleh ambil feel lah sambil jalan tu. Bila dah turun tangga tu, korang akan sampai ke ruang tamu yang kedua pula. Ruang tamu ni lagi besar, lagi happening sebab dekat sini ada KTV punya sistem. Yang ni nak karaoke memang feel sebab speaker dia sampai keluar dekat swimming pool tu. Lepas tu ada meja pool juga. So memang ada aktiviti dekat sini. Kalau nak tambah aktiviti sendiri pun boleh buat dekat atas tadi tu. So sangat-sangat sesuai untuk family day. Kalau korang